memastikan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kedua ASEAN. Bahasa Melayu versi Indonesia lebih layak. Sebab apa? Sebab bukankah pemimpin dan rakyat Malaysia sendiri terhege-hege? Ya, Malaysia kembali mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN. Usulan ini disampaikan dengan penuh semangat seolah bahasa Melayu adalah simbol persatuan Asia Tenggara. Namun sayangnya, di balik gagasan besar itu, muncul kenyataan pahit yang menampar wajah Malaysia sendiri. Bahasa Melayu di negerinya justru sedang menghadapi banyak persoalan serius yang membuat usulan tersebut terdengar seperti omong kosong belaka. Faktanya, bahasa Melayu di Malaysia sudah tidak lagi menjadi kebanggaan seperti dulu. Banyak masyarakatnya yang lebih memilih menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan pejabat dan pelajar. Di sekolah-sekolah internasional, bahkan bahasa Melayu kerap dipandang sebelah mata, dianggap tidak modern dan tidak bergengsi. Padahal, bahasa adalah cerminan identitas bangsa, namun di Malaysia, identitas itu justru perlahan memudar. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mencadangkan agar usaha memperkukuh kedudukan bahasa Melayu dibawa ke sidang kemuncak ASEAN ke-47. Beliau berkata, perjuangan Malaysia dalam mempertabatkan bahasa Melayu di rantau ini perlu diteruskan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh di peringkat ASEAN. Beliau menekankan bahawa Malaysia sebagai pengerusi ASEAN pada tahun ini perlu memainkan peranan utama dalam memastikan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kedua ASEAN. Katanya perbezaan istilah dan dialek antara negara seperti Malaysia, Indonesia, Brunei dan beberapa wilayah lain tidak seharusnya dijadikan alasan untuk bersaing. Amerika, Kanada, Australia, New Zealand, mereka menggunakan bahasa Inggeris. Amerika tak kata itu bahasa Amerika. Australia tak kata itu bahasa Australia. Dia masih lagi menyebut English. Sebab English adalah akar kepada semua bahasa, walaupun percakapan tutur kata ataupun ini berbeza. Kata US banyak yang kita tengok berbeza dari segi English. Ya. Kalau tengok Netflix pun kita boleh pilih bahasa tu English USA, English Britain. Jadi dia still English. Jadi sebab tu saya berpandangan asal usul bahasa Indonesia ke mana-mana adalah daripada bahasa Melayu. Kemudian baru kita panggil bahasa Indonesia. Jadi tak sepatutnya menjadi polemik lah. Menurutnya, langkah pertama ke arah merealisasikan hasrat tersebut adalah dengan menubuhkan kumpulan bertindak di peringkat tertinggi ASEAN bagi meneliti dasar bahasa ASEAN secara menyeluruh dan mencadangkan pelan hala tuju jangka panjang yang komprehensif. Boleh nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, tapi persoalannya bahasa Melayu versi mana? Versi Malaysia atau Indonesia? Yang ini kita kena jelas ya. Walaupun kalian mengatakan akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, namun slang dan perkataan serta ayat mereka sangat berbeza dengan bahasa Melayu versi Malaysia. Jadi bahasa Melayu versi negara mana yang akan jadi bahasa Melayu kedua ASEAN? Kalau tanya saya lah kan, bahasa Melayu versi Indonesia lebih layak. Sebab apa? Sebab bukankah pemimpin dan rakyat Malaysia sendiri terhege-hege menggunakan bahasa Melayu versi Indonesia? Bukankah sudah ada sebenarnya banyak saja perkataan Melayu Indonesia yang sudah dijadikan sebagai bahasa Melayu kita, dah sampai masuk dalam kamus kita lagi tu. Anda pun tahu kan perkataan-perkataan tersebut. Saya tak nak sebutlah benda tu. Dalam keadaan kita yang menyembah bahasa Melayu versi Indonesia, apa kau ingat kerajaan Indonesia nak bersetuju jadikan bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa ASEAN? Memang taklah. Sudah tentulah mereka nak jadikan bahasa kedua ASEAN tu bahasa Melayu versi Indonesia. Bahkan mereka takkan setuju istilah bahasa Melayu tu sendiri. Mereka mesti nak tukar istilah tu sebagai bahasa Indonesia. Kedua, kita kena terima hakikat ramai pemimpin dan ahli politik negara kita Malaysia ni tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Anda sendiri tengok kan dalam persidangan Dewan Rakyat. Tengoklah betapa teruknya bahasa Melayu mereka. Nah sekarang, kalau tiba-tiba lah kan ada persidangan ASEAN dengan pihak Indonesia, Singapura, Brunei, dan waktu tu kita kena guna bahasa Melayu, dan yang akan jadi wakil Malaysia nanti adalah dalam kalangan pemimpin kita yang tak fasih dalam bahasa Melayu. Kalaulah dia sendiri tak fasih bercakap bahasa Melayu versi negara dia sendiri, apa kau rasa dia boleh faham ke apa pemimpin Indonesia bercakap dalam bahasa Melayu versi Indonesia? Haramlah dia tak faham.
Dan sudah tentulah secara automatik akan ditukar ke dalam bahasa Inggeris. Jatuh maruah kita. Jawab saya 2 persoalan ni dulu. Lepas dah jawab, saya akan buat pula video kenapa Malaysia tak layak tuntut bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa kedua ASEAN. Sedar dirilah. Tidak hanya itu, penghormatan terhadap bahasa Melayu juga makin menurun. Banyak papan iklan, media, bahkan acara televisi di Malaysia yang lebih dominan memakai bahasa Inggris atau campuran bahasa asing. Kondisi ini menimbulkan ironi besar ketika negara yang bahasanya sendiri terabaikan justru ingin menjadikannya bahasa resmi di tingkat regional. Dunia pun melihat inkonsistensi ini sebagai bentuk kurangnya introspeksi dari pemerintah Malaysia. Kita, dalam negara kita sendiri, bahasa kita pun tidak dihormati. Bahkan ada orang lebih mementingkan bahasa Inggeris. Orang Indonesia ni berbangga dengan bahasa Indonesia baku. Saya terkejut tengok tadi di papan iklan bergerak ataupun papan iklan 3D di Bangunan Lembaga Getah Malaysia, iklan tentang Halo, tentang filem ataupun drama. Ni saya nak angkat tunjuk ini iklan untuk apa jelas, tapi tengok nanti dia punya subtitle. Jadi baru episod setiap minggu, rilis pada hari yang sama dengan Amerika Syarikat. Rilis. Ini bahasa apa? Rosak bahasa Melayu. Macam mana iklan yang dipaparkan di khalayak umum antara laluan paling sibuk di Malaysia depan KLCC, bahasa Melayu yang digunakan adalah bahasa Melayu yang salah, yang rosakkan khazanah kita. Apa maksud rilis? R-I-L-I-S. Sejak bila Dewan Bahasa dan Pustaka ada dan meluluskan istilah ini? Bro, kau dah lunch ke? Benda ni tak ada value lah. Perasan tak yang bahasa kita ni dah semakin rosak dan semakin rojak? Bukan rojak biasa tau, tapi sampai ke tahap kita sendiri pun tak boleh nak terjemahkan beberapa perkataan dalam Inggeris yang kita guna tu kan. Saya pun alami masalah yang sama tau. Jadi saya nak ajak kita semua untuk cuba kembali bertutur dalam bahasa Melayu sepenuhnya tanpa ada campur perkataan Inggeris. Tapi kalau nak cakap dalam Inggeris, cakap Inggeris sepenuhnya. Kalau kita selalu guna perkataan bro, kita tukar kepada saudara. Kalau perempuan, saudari. Kan sedap dengar tu. Kalau nak ajak makan tengah hari, kita selalu cakap jom pergi lunch nak. Kita ubah kepada jom makan tengah hari, atau paling mudah, jom pergi makan je lah. Kalau nak kata saya tak expect benda ni akan berlaku, kita cakaplah saya tak jangka benda ni akan berlaku. See you tukar kepada okey, jumpa lagi. Saya akui benda ni bukan senang, bahkan untuk saya juga. Tapi kita mampu membuatnya kalau kita nak selamatkan bahasa kita. Indonesia sendiri pernah menolak usulan serupa pada tahun 2022. Alasannya jelas, bahasa Indonesia memiliki pengaruh dan pengguna yang jauh lebih luas di kawasan ASEAN. Bahkan secara internasional, bahasa Indonesia lebih banyak dipelajari dan diakui dibanding bahasa Melayu versi Malaysia. Penolakan itu menjadi sinyal kuat bahwa klaim Malaysia tidak berdasar dan lebih bernuansa pencitraan daripada upaya nyata memperkuat identitas bahasa di kawasan. Kini, Malaysia dikabarkan akan kembali mengajukan usulan yang sama pada pertemuan negara-negara ASEAN yang akan digelar di Kuala Lumpur. Namun, jika Malaysia belum mau bercermin dan memperbaiki posisi bahasa Melayu di negaranya sendiri, usulan itu kemungkinan besar hanya akan menjadi bahan tertawaan lagi. Sebab, bagaimana mungkin sebuah negara menuntut pengakuan internasional, sementara bahasanya sendiri tidak dihormati di dalam negeri? Bagaimana menurut kalian? Silahkan bisa berkomentar, dan jangan lupa like dan subscribe.